3 Februari. Hari ni nak pergi kerja bukan main jam lagi korang. Tak tahulah kenapa. Ke Putrajaya laluan ke Putrajaya hari ni memang sangat-sangat sesak. Tengoklah. Laluan kiri kanan semuanya jam. Selalunya tak jam jalan ni korang. Hari ni tak tahulah kenapa jam sangat. So kalau korang ke Kuala Lumpur, Putrajaya, Cyberjaya, korang kena inilah, tengoklah perancangan jalan Pergi tengok dululah Waze kan sebelum korang nak bergerak ke mana-mana. Nampak gaya memang jam sangat. Mujurlah laluan tepi ni Smart Lane dah buka. Kalau tak buka lagi jam ni. Tengoklah korang, tak tahu punca apa. Puncanya tak tahu hari ni kenapa jamnya. Tengoklah korang. Ya betul. Laluannya banyak kenderaan besarnya. Macam jamnya. Kita laluan Smart Lane okey lah lagi. Nampak gayanya ke Kuala Lumpur jalan dia sangat jam ke Kuala Lumpur. Jadi korang ke mana? Ke Shah Alam. Kemungkinan ke Shah Alam lah ni. Jadi korang yang mana nak ke sana, ke Shah Alam, mungkin cari laluan lain ataupun korang gerak lambat sikit. Redah je lah. Isi minyak siap-siap Isi minyak penuh-penuh. Jangan lambat-lambat. Isi minyak penuh-penuh. Tak tahu nanti nak berhenti ke mana. Jalan jam sangat tu. Tengok hujung sinun. Jauh korang. Tak tahulah berapa lama perjalanan tu. Barulah lega. Mana ke Putrajaya okey lagi lah. Tapi still meredah jam tadi still meredah jam. Ini 3 hari bulan 2 2026 jangan salah tarikh 3 Februari 2026. So kalau korang mana yang nak bergerak keluar sana, korang tengok. Jap. Tengok. Tak nampak lah korang. Nak tunjuk tadi jalan jam tu. Tak nampak pula kan. Jalan ke Putrajaya dah lega. Dah lengang dah. Tu dia. Boleh jalan nampaknya makin clear. Kan. Okay, dah sampai dah tol ke Putrajaya. Tol apa ni? Tol Putrajaya lah. Tol Putrajaya sudah sampai. Jalannya pakai Plaza Tol Putrajaya. Tengok Plaza Tol Putrajaya. Gitu. Nampak tak? RFID. Kalau tak ada duit dia tak bergerak. Duit ada bergerak. Jalan clear, matahari agak cerah malam tadi malam nisfu Syaban. Okeylah korang. Ciao dulu. Korang subscribe, nanti kita akan share banyak lagi info-info terkini, hiburan sensasi.